bagi mengurangkan prevalence perokok di Malaysia. Kadar duty excise ke atas produk rokok dinaikkan berkuat kuasa mulai 1 November 2025. Rokok naik 2 sen saja sebatang. Sigar, cerut, cigarillos, tak apa ni, naik RM40 per kilogram. Produk heated tobacco, ada heated tobacco, naik RM20 per kilogram kandungan tembakau. Tan Sri Speaker, saya maklumkan ini, saya tidak sangat arif. Bagi mengurangkan akses kepada minuman beralkohol dan menggalakkan gaya hidup sihat dan memandu cermat, kerajaan bersetuju kerajaan bersetuju menaikkan kadar duty excise bagi produk minuman keras, dinaikkan sebanyak 10% mulai 1 November 2025. Okey, yang dipertua, hasilnya itu daripada rokok dan minuman keras semuanya dipindah ke Kementerian Kesihatan untuk paru-paru, diabetes, penyakit jantung.